Hai, Assalamualaikum hampa. Welcome to my channel. Vlog kali ni kami nak bawa hampa pergi jalan-jalan dekat Wang Kelian Viewpoint, iaitu salah satu destinasi popular di kalangan pelancong tempatan dan luar negara di Perlis. Wang Kelian Viewpoint ni terletak pada ketinggian 304 meter dari aras laut pada laluan ke sepadan Malaysia, Thailand. Perjalanan ke sini mengambil masa sekitar 30 minit dari Bandar Kangar. Untuk sampai ke Wang Kelian Viewpoint ni, kita akan melalui pekan dan beberapa perkampungan yang sangat mendamaikan. Jadi kepada siapa-siapa yang nak ke Perlis, so planlah perjalanan anda datang ke Wang Kelian ni sebab kita akan disajikan dengan pemandangan yang sangat cantik. So hampa tengoklah sendiri macam mana perjalanan kami ke Wang Kelian Viewpoint ni. Okay, jom. Jalan nak ke viewpoint ni berliku-liku, sangat mencabar juga. Jadi kita kena sedia mental dan fizikal lah. Kalau boleh yang drive tu biar orang yang cekap drive. Sebabnya tengoklah sekejap apa tengoklah jalan dia macam mana. Memang sangat menakutkan je. Kami yang duduk sebelah ni pun tengoklah sampai sengit-sengit kamera. Record punya pasal kan. Orang drive kita pun sengit sekali. Apa tengoklah macam mana jalan dia. Kalau ikut Waze macam mana. Tu dah tengok Waze berliku-liku. Dah macam ulat kena palu dah. Jalan sebenar macam ni lah. Kalau boleh sedialah ubat muntah ke apa ke, ubat pening kepala ke. Kalau siapa yang tak tahan tu kan, memang boleh muntah kat sini. Jalan dah memang scary lah kalau untuk orang yang tak tahan. Nasiblah kami ni okey je. So kami sanggup jugalah, gagah jugalah. Lalu kat jalan yang sempit ni ikut je belakang lori. Lepas tu dah lama sangat kan nak ikut. Kami potong lah. Nasib baiklah tak ada kereta daripada arah depan. Kalau tak bahaya juga ni. Nak tengok viewpoint, pemandangan Perlis daripada atas tu macam mana kan. Sanggup jugalah. Akhirnya sampai juga kami dekat viewpoint Wang Kelian Perlis. Nampak cantik kan. Kat situ adalah kawasan tandas lah. Kalau nak pergi tandas sebelum naik tu boleh pergi situ. So tiket untuk masuk ke sini untuk dewasa RM5, untuk kanak-kanak RM1. Boleh naik bagi juga. Di kawasan Wang Kelian Viewpoint, kita nak atas tu, kita daki saja ya. Ada tempat duduk kat sini. Boleh berhenti rehat sekejap. Sebentar kita nak naik atas lagi. Jom kita sambung mendaki. Jom. Bunga.
bergambar dan ambil video. Kami pun nak pergi tempat lain pula. Okey, itu sajalah perkongsian kami kali ini. Jumpa lagi dalam next video. Bye.